Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita buat live viewing di Taman Kemuning, teras tingkat, di bilik 2 bilik air, 1400 square feet. Jom kita tengok view rumah kawasan. Okey, ini kawasan hadapan rumah ni. Okey, dia tak berhadapan dengan rumah lain. Okey, ni pasal sekilas rumah ni lah. So dekat sini depan ni maybe buat store macam tu lah. Right. Jom kita tengok kawasan dalam. So untuk kawasan parking boleh makan duit kereta. Sekarang ni kereta jiran owner parking, rumah ni kosong. So dalam satu masa boleh start 2 biji kereta yang besar lah. Macam ni contoh Avanza dengan apa ni, Triton. Okay, right. Kita tengok kawasan dalam. Okay, rumah terjaga elok. Meja dia tak ada. Okay, ruang tamu dia kuat luas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 ke 10 kaki lebar. Right. Okay, di sebelah kiri kita adalah bilik master bedroom dia. Okay, cuma rumah ni dari segi isu kosmetik je lah. Dari segi defect major tak ada. Maksudnya kalau kata beli rumah ni, just touch up dengan cat balik lah, cuci-cuci sikit. Okay, bilik master, ada satu toilet di dalam. Dan sebelah ni adalah bilik yang kedua. Okay. Okay, ini pun defect tak ada. Okay, satu toilet dekat sini. Okay, dan ini adalah bilik yang ketiga. Okay, ini pun defect tak ada. Okay, untuk Taman Kemuning ni normally dia ada dua layout. Satu yang ada tangga di bahagian dapur ni, satu lagi yang macam ni lah. Macam dapur tu macam nampak sempit sikit. Yang ni nampak luas, senang sikit lah nak extend ke apa kan. Dan kat belakang ni ada ruang laundry. Okay, so sini boleh letak laundry, basuh baju semua. Dan lebih 5 ke 6 kaki. Dan di belakang ni masih ada tanah lagi, tapi dah bersimen, bukan 4 kaki. Okay, memang luas. Okay, dan untuk turun ni adalah kawasan bertangga macam ni lah. Okay, right. Okay, baik tuan-puan, berminat dengan rumah ni. Kalau kata tuan-puan minat dengan rumah Taman Kemuning, 3 bilik 2 bilik air, 1400 square feet, 6 lot, boleh berjaya 011 1149 8283. Jejai, the name you can trust.